Hello dan Assalamualaikum, salam sejahtera, salam untuk Malaysia. Kita ucapkan kepada semua ada keluar sana yang kacak-kacak, cantik-cantik. Wow, mak aku kacak kan? Aku kacak kan? Okey, tengok. Jap, aku nak tengok skrin sana jap. Oh my god. Okey. So, mula-mula sekali kita nak tepuk tangan sebab perempuan yang menari masa berjoget masa solat hari tu dah kena tahan. Yeay, kita tepuk tangan. Yeay. Okey, tanpa lengahkan masa lagi, mula-mula sekali kita kena makan ni. Pap. You see this? Ini adalah pil untuk kita menghalang kemaksiatan. Kita tak nak tercegah daripada benda-benda maksiat. Okey, kita makan. Okey. Satu tak cukup. M&M sebenarnya. M&M. Okey. Seterusnya, kita akan pakai iris kita. Hello guys. Nampak kacak hari ini. Amazing. Okey. Ada paling akhir sekali. Oh yeah. Kita akan pakai tudung Akak Yuna. Amazing. So tanpa lengahkan masa lagi lah. Okay, baru-baru ni viral satu benda. Viral satu benda, bukan dua benda. Aku on screen recording jap. Nak kata viral tu aku tak pastilah sebab aku tengok budak-budak ni hantar DM je dah kat aku. Abang tolong TBM react. Ini dah video dah, kita buka. Hari ni kita akan roast diorang sampai diorang menyesal ke tanah kubur. Gitu. Okay, kenapa aku cakap happy sangat? Sebab YouTube dia tak pandai review video aku. Dia kata video aku ni tak sesuai untuk budak-budak. So, tak boleh jalan. So, aku mau macam, oh my god. Abang YouTube, strawberry. Okay, so tanpa lengahkan masa lagi, kita play dulu. Okay, kita tengok ni dulu. Pak. Masya Allah. Ya Allah. Tak boleh guys, tak boleh. Benda tu dia tembus. Dia tembus aku punya mata. Panas. Again. Jangan bilang cinta kalau takut zina. Lepas tu dia ulang. Masya Allah. Kena lebih sikit ni. Okay. Aku tengah fikir apa yang aku tengok tadi. Kita ulang balik boleh tak? Kita ulang balik, kita tengok balik. Again. Ya Allah. Oh my god. Dia lap. Korang tahu tak kenapa dia lap? Dia lap sebab air liur babi. Najis kan, so dia lap. Ya Allah, dah lah bertudung. Aku tak tahulah kenapa baru-baru ni benda-benda bertudung banyak viral kan. Okay, so hari ni aku akan buat muka happy sebab YouTube tak pandai review video aku. YouTube Raspberry. Okay, sekali lagi kita ulang buat kali ketiga sebab kita nak bagi ya Masya Allah. Satu. Jadi kesalahan di sini disebabkan aku rasa aku tak boleh. Dia bukan apa sebenarnya. Sebab benda macam ni kau viral, kau rakam, lepas tu kau upload, kau rasa macam orang lain tengok kau buat macam tu. Kalau kau nak buat private tak apalah. Tapi ini dah viral. Kau tengoklah rambut kau. Rambut kau dah macam besi karat yang nenek aku guna untuk tanam ubi kayu. Ya Allah. Ya Allah, apalagi perempuan ni pula. Ya Allah. Cantik tapi dia punya adab dia tak cantik. Lagi ni pula aku kalau tengok daripada tepi handsome. Tapi disebabkan dia buat macam ni, aku rasa emoji ni lagi cantik lah. Aku lagi rela tengok emoji tu. Lepas tu ada orang komen dekat sini, baik. Aku rasa kita perlukan ubat yang lebih ekstra sikit lah. Minyak angin tak kapak. Kalau korang sakit kat kepala ke apa, korang boleh guna. Aku tengah sakit kepala sekarang ni tengok benda ni. Okay. Kita teruskan. Masya Allah. Kau tengok. Dia lap. Disebabkan air liur babi katakan. Boleh tak saya halalkan awak? Awak ingat saya babi ke nak halalkan saya? Apa benda lah korang ni? Hai. Apa kau hai? Apa kau hai? Masya Allah. Kalau korang perasan lah, boyfriend dia pun cakap babi lah. Korang tengok kejap lagi. Okay. Tengok. Okay, tunggu je. Korang relax je.
Nampak dia punya gitu dia cakap babi tadi. Ya Allah, kita tak nak cakap apa, kita bacalah komen. Aku tak boleh roast dia orang. Anjing punya betina. Dah tu lelaki tu kau nak panggil apa? Bodoh amat. Alahai babinya memalukan kaum bertudung. Nampak? Ramai juga komen babi dekat sini. Okey. Kan dalam Quran dah tulis dalam neraka paling ramai ialah wanita. Tapi asal korang tak salahkan lelaki ni? Kau lelaki ni yang bawa wanita tu sekali. Tapi tak salah jugalah bila perempuan macam, hello guys, I am free. You can take me for free. You don't need to pay me anything. You can take me. You my boyfriend. You can try anything. I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's fantastic. Come on Barbie, let's go party. Yeah. Okay. Apa lagi? Dika Kosek dia kata Indon. Okay. Biarlah dekat Indon pun still our sister and brother, right? Okay. Jangan bila yang cerita sebab dia ada satu quote berani dekat sini. Dia buat quote berani. Jangan bilang cinta kalau takut zina. Pasti dia letak emoji ni. Bapak kau hijau. Bapak awak hijau. Kenapa awak? Ya Allah. Saja nak drag video sampai 10 minit kan. Ya Allah. Aku lagi rela nak bau deodorant aku berbanding dengan tengok video diorang ni. Ya Allah. Laki tu aku ingat handsome tadi, tapi muka daripada tepi nampak handsome. Sampai dekat depan aku tengok muka dia, ni mesti aku tak nak bahan korang. Tapi kebanyakan orang yang merokok ni nak kata apa kau boleh nampak lah daripada bibir dia tu salah seorang perokok minum melo banyak sangat. Okey, kita tengok nak gelak boleh. Boleh kau boleh gelak. Tunggu. Dia seret kau sekali dekat neraka nanti. Murung sia, bukan murung. Korang tahu tak budak ni mesti dia dah ulang banyak kali tengok video ni. Ini YouTuber ini yang ya ke? Okey, kita tengok sikit. Ya ke? Bukti lupa nama dia tapi memang dia YouTuber Indonesia. Walaupun dah berkahwin. Okey, macam ni lah. Walaupun kau dah berkahwin, kau nak buat macam ni disebabkan kau bertudung dan kau rasa itu satu benda yang betul. Kalau dia manusia yang terhormat, dia takkan buat macam ni. Ya Allah, dia punya cium-cium dia, Masya Allah. Aku tak boleh. Astagfirullah, yang kahwin pun tak macam ni kan. Yang kahwin pun tak macam ni. Ini budak-budak ni, ya Allah. Jangan kata cinta kalau takut zina. Bapak kau hijau. Sumpah aku cakap bapak kau hijau. Tak tahulah anak apa kau bawa dekat dunia ni, wahai bapak. Dah kahwin dah, orang tu tahulah dah kahwin, tapi dia tak boleh buat macam ni. Ya Allah, kau tak faham ke weh? Kau tak faham ke? Sebab dekat dunia ni ada satu benda nama dia maruah tau. Tapi kenapa korang tak faham? Kenapa korang tak faham? Aku tahu dia dah kahwin, tapi kes dia sama dengan macam sorry, saya nak berkapal ni sebab saya nak kahwin dengan dia. Macam tu korang tahu tak? Aku tak tahu. It's like your otak you letak dekat lutut. Aku macam oh my god, YouTuber. Okay, YouTube reviewer. Okay, strawberry. I'm talking nothing bad. Strawberry. Okay. Tapi korang kena tahulah. Aku tahu video ni bagi korang tak jelas. Korang pun tak tahu aku nak sampaikan apa sebenarnya. Sebab aku tengok benda ni rosak dah sel-sel otak aku. Korang macam mana korang nak hubungkan sel-sel otak? Korang kena minum susu DHA. Tapi tak apa. Korang tengok alat penghalang maksiat aku pun dah terbuka semuanya. Aku pun jadi tertagih dengan benda ni. Dia cium-cium dekat sana. Dia ingat sweet semua. Aku nak sweet dengan benda ni. Okay, kita tengok apa reply dia. Kalau dah kahwin tu, kenapa tuliskan video tu jangan couple kalau takut zina? Ayat dia. Pandai. Kita kalau masuk debat kena macam ni. Kena cari kelemahan musuh. Okay. Nanti dah terjedok, laki tu tinggalkan semua. Barulah cakap, laki semua. Mana-mana muka kau. Okay, aku tak tahu. Okay. Dia pernah prank suami dia minum ubat kuat. Okay. Dia pernah prank suami dia minum ubat kuat. Guys, kalau korang jadi YouTuber famous ke apa, okay, janganlah famous dengan benda-benda macam ni. Bila kau famous dengan benda-benda haram ni, duit yang kau dapat tu adalah duit haram. Duit haram. So kalau duit haram masuk dalam badan kau, nanti kalau Tuhan kau tanya, mana kau dapat semua duit ni? Tak ada, saya terbang, saya beribadah dan duit ni turun daripada langit. You see? Tak boleh lah macam tu. Come on lah guys. Come on ni. Adik-adik, kalau korang
Dah besar nanti aku tahu ramai yang nak jadi YouTuber. Jangan jadi macam dia orang. Kalau tak aku terpaksa lawan dengan korang. Pakai ni. Nanti kalau TBM dah famous ke apa, aku kena buka booth untuk tanda tangan korang semua tu. Aku kena pakai benda ni sebab aku tak nak benda bangang tu macam sampai dekat muka aku. Korang faham tak? Aku tahu 10 minit ni video korang rasa macam apa yang aku dapat daripada video ni. Okay, aku pun tak tahu sebenarnya. Tapi biar je lah, suka hati aku lah. Aku nak react suka hati aku lah. Buka ni aku nak tengok kamera aku. Oh yo, kacak ini muka amazing. Hello. Okay, kita pakai tudung macam Akak Yuna. Kalau boleh kita nak belik-belik lagi. Hello. Hello, my name is Yuna. I'm 16, I'm single. Hello. Okay, so setakat tu je lah. Adik-adik sekalian, kalau boleh jangan jadi macam tu. Okay, jagalah maruah korang. Jaga mak bapak korang. Korang tahu tak? Bila viral ni satu benda paling bahaya tau. Orang akan share video korang. Tengok korang buat macam tu, diorang akan terasa. Faham tak? Walaupun korang dah kahwin macam diorang ni. Diorang kata tadi diorang dah kahwin kan. Okay, tapi korang tengoklah. Bila korang tengok video dia je, korang rasa macam kalau aku sumpah lah aku cakap, kalau laki lain tengok, weh bapak steam Syal, dia akan cakap benda tu. Bapak steam Syal. Okay, lepas tu kalau lagi tu buat maksiat, okay, dia start buat maksiat tu sebab apa? Sebab tengok video ni. Jadi dosa yang dia buat maksiat tu siapa tanggung? Korang jawab. Aku tak nak jawab. Sebab aku bukan ulama. Gitulah. Okay, apa nanti Roger, aku sayang korang. Okay, kalau korang nak join apa lagi? Supreme level of TBM-ness. Tekan butang subscribe. Like, komen apa-apa. Kalau aku ada masa aku akan like. Sayang korang. Subscribe tau, jangan tak subscribe. Muah lah tingkat rumah you all. Muah je, aku lupa nak stop recording dekat sini. Dan korang nak nips tak? Aku bagi untuk pancing korang. Disebabkan korang ajak mana aku nak fokus ni. Pak, korang nak tak? Kalau nak, cakap aku bagi. Okay, terima kasih sebab tengok video aku. Bye. Muah.